Jangan pandang lekeh pada parti MIC. Kenapa MIC sampai nak meninggalkan Barisan Nasional yang sama-sama diasaskan? Okey, apa jua mereka punya tindakan Mm-mm. seterusnya, that is their own right. Ya. Tapi kalau kita tengok sebagai analisis sebagai kenapa? rakyat Malaysia lah kan, sebagai seorang rakyat Malaysia, saya tengok this is a survival mode Oh. for them. Okay, takkan next election mereka nak tanding satu kerusi saja di bawah gabungan PHBN. Betul. So and lagi satu ni, jangan pandang lekeh pada parti MIC sebab selalunya orang banyak yang Hina je. Macam Fuad Zakashi daripada UMNO, dia hina je. You tahu tak, parti ni it's a very well structured party. Kalau dekat Malaysia, besok lusa, kalau kita nak buat satu conference and you nak panggil 5,000 ke 10,000 orang, parti MIC boleh kerahkan 5,000 ke 10,000 orang. Mereka boleh. Nak cakap, kita tak naklah komen parti-parti lain. Sebab saya sebagai seorang wanita India, right? Saya tak pernah pun jadi member MIC. Saya tak pernah. Tapi saya takkan maki ataupun saya takkan cakap bukan-bukan tentang parti MIC. Suka tak suka, semua orang, semua India dekat Malaysia, like keturunan India lah, semua mereka yang keturunan India dekat Malaysia pernah benefited daripada parti MIC.